Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada era digital yang semakin pesat membangun ini, kehidupan kita tidak dapat dipisahkan daripada penggunaan teknologi dan internet. Murid hari ini membesar dalam dunia yang dikelilingi oleh telefon pintar, media sosial dan pelbagai platform digital. Namun begitu, dalam keseronokan menggunakan teknologi, terdapat satu persoalan penting yang perlu kita renungkan. Adakah murid benar-benar selamat di alam cyber? Objektif ucapan saya pada hari ini adalah untuk memberi kesedaran dan memujuk semua pihak, khususnya murid, agar memahami kepentingan keselamatan cyber serta mengamalkan penggunaan teknologi secara beretika dan bertanggungjawab. Hadirin sekalian, hari ini kebanyakan murid memiliki akses kepada internet seawal usia yang agak muda. Mereka menggunakan teknologi bukan sahaja untuk pembelajaran harian, tetapi juga untuk hiburan seperti permainan dalam talian, nonton video dan berinteraksi di media sosial. Walaupun teknologi membuka peluang luas kepada pembelajaran, namun penggunaan tanpa kawalan boleh membawa kepada pelbagai risiko. Murid sering terdedah kepada ancaman seperti penipuan dalam talian, kecurian identiti dan juga gangguan cyber. Persoalannya, sejauh manakah murid kita bersedia menghadapi cabaran ini? Sekarang kita akan menganalisis isu keselamatan cyber. Hadirin yang dihormati, jika kita menganalisis secara mendalam, terdapat beberapa isu utama berkaitan keselamatan cyber dalam kalangan murid. Yang pertama ialah kekurangan kesedaran tentang keselamatan cyber. Ramai murid tidak menyedari bahayanya berkongsi maklumat peribadi seperti gambar, lokasi atau nombor telefon di internet. Kedua ialah pengaruh rakan sebaya dan trend semasa. Murid lebih cenderung mengikuti trend tanpa memikirkan risikonya. Contohnya menyertai cabaran dalam talian yang boleh membahayakan diri. Yang ketiga ialah kurangnya pemantauan dan bimbingan. Tanpa panduan yang jelas daripada guru dan ibu bapa, murid mudah terdedah kepada penyalahgunaan teknologi yang akan membawa kemudaratan. Situasi ini menunjukkan bahawa isu keselamatan cyber bukan sekadar masalah individu, tetapi melibatkan tanggungjawab bersama untuk kita semua. Dan kita akan membincangkan kesan positif dan negatif teknologi. Hadirin sekalian, teknologi sememangnya akan membawa banyak manfaat kepada murid. Antaranya ialah memudahkan akses kepada maklumat, membantu pembelajaran secara interaktif serta meningkatkan kemahiran digital yang penting dalam abad ke-21. Namun begitu, kita juga perlu menilai kesan negatifnya. Antaranya ialah risiko keselamatan seperti penipuan dalam talian, gangguan cyber, ketagihan internet serta kemerosotan interaksi sosial secara bersemuka. Sebagai contoh, terdapat kes di mana murid menjadi mangsa penipuan dalam talian kerana berkongsi maklumat peribadi tanpa berfikir panjang. Keadaan ini bukan sahaja merugikan dari segi material, malah memberi kesan emosi yang agak mendalam. Oleh itu, keseimbangan dalam penggunaan teknologi amatlah penting untuk kita semua. Hadirin yang dikasihi, sebagai murid yang bijak dan bertanggungjawab, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diamalkan oleh setiap murid. Pertama, murid perlu melindungi maklumat peribadi dengan tidak sewenang-wenangnya berkongsi maklumat sensitif di internet. Kedua, murid perlu berfikir sebelum berkongsi atau memaknai sesuatu.
bertanyakan kepada diri sendiri sama ada tindakan tersebut selamat dan sesuai. Yang ketiga, murid perlu mengamalkan etika komunikasi digital dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti orang lain. Yang keempat, murid perlu melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan kepada guru atau ibu bapa bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Yang kelima, murid perlu menggunakan teknologi untuk tujuan yang bermanfaat seperti pembelajaran dan pembangunan diri. Bagi menangani isu ini, beberapa langkah boleh diambil secara menyeluruh. Pertama, murid perlu membina kesedaran kendiri dan disiplin dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, guru perlu memainkan peranan sebagai pembimbing digital dengan mendidik murid tentang keselamatan cyber. Ketiga, ibu bapa perlu memantau penggunaan teknologi anak-anak serta memberikan bimbingan yang berterusan. Keempat, pihak sekolah boleh mengadakan program kesedaran seperti ceramah dan bengkel berkaitan keselamatan cyber. Dengan kerjasama semua pihak, kita akan mampu mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk semua murid. Hadirin sekalian, kesimpulannya, keselamatan cyber merupakan tanggungjawab bersama yang tidak boleh dipandang ringan. Murid perlu bukan sahaja celak teknologi, tetapi juga bijak dan beretika dalam menggunakannya. Ingatlah bahawa setiap klik, setiap perkongsian dan setiap tindakan di alam cyber mempunyai kesan yang besar terhadap diri sendiri dan terhadap diri orang lain. Akhir kata, pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Gunalah teknologi dengan berhati-hati agar selamat diri sepanjang masa. Sekian, terima kasih.